Sebermula di Lembah Kinta, tanah ini dahulunya hanyalah hamparan hutan dan sungai. Namun, dari perut buminya, timah ditemui dan daripadanya terbinanya Ipoh. Kota ini dibina dan diwarnai oleh budaya yang bersilang dan disulam dengan seni yang tak pernah padam. Dari bangunan kolonial yang menjadi saksi kekayaan ke lorong-lorong sempit yang menyimpan kisah rahsia. Dari aroma kopi putih yang membangkitkan memori ke pantulan tasik yang menyimpan misteri. Inilah kisahnya, sebermula jejak warisan Ipoh. Pada akhir abad ke-19, apabila biji timah ditemui di lembah ini, sebuah gelombang perubahan bermula. Kinta menjadi nadi pelombongan. Penempatan kecil berubah menjadi bandar yang menarik pedagang dan perantau dari jauh. Maka lahirlah bandar yang disebut City of Millionaire. Bayangkan, tanah ini yang dulu sunyi tiba-tiba dipenuhi bunyi kerja, sampan dan perdagangan. Semuanya kerana timah. Di sebalik kemegahan kota ini, terukir asasnya lebih mendalam. Agama dan kepercayaan menjadi akan yang meneguhkan jiwa masyarakat Ipoh. Dari azan yang bergema di lembah, ke denteng bunyi loceng kuil dan gereja. Bersatu dalam harmoni, membentuk wajah sebenar warisan Ipoh. Berbilang tapi sejiwa. Di Muzium Darul Rizwan, sejarah Ipoh diabadikan melalui seni bina kolonial dan koleksi artifak lama. Setiap ruang menggambarkan cara hidup masyarakat dahulu. Dari peralatan, perombongan hinggalah tekstil dan seni hiasan rumah Melayu tradisional. Kongkuban Lane pula mencerminkan wajah kebudayaan bandar lama Ipoh. Lorong yang suatu ketika dahulu menjadi pusat perniagaan dan penempatan komuniti Cina kini ia dihidupkan semula dengan seni mural, kedai kraft tangan dan kafe yang mengekalkan aura nostalgia. Siapa sangka di tengah kesibukan bandaraya Ipoh tersembunyi sebuah pameran istimewa di dalam sebuah kedai buku. Sebuah ruang kecil yang mengangkat legasi seni Mawati dan pengarah filem tersohor Allahyarhamah Yasmin Ahmad yang dikenal melalui karya-karyanya yang menyentuh hati. Di sebalik bandar yang sibuk, Ipoh menyimpan alam yang memukau di mana batu, air dan cahaya berpadu menjadi rahsia keindahan yang jarang disentuh. But so far we've visited the Mira Lake and we are amazed at how beautiful it is. Very happy that we came here because it's so beautiful. And we're also going to look at the different cave temples, and so far we really like Ipoh. Orang sini kata bila berdiri di hadapan tasik ini seolah melihat dua dunia. Satu yang pernah ada dan satu yang sedang kita bina. Inilah cermin Ipoh yang mengingatkan kita bahawa dari runtuhan sejarah lahirnya keindahan yang baru. Ipoh bukan sekadar tempat, tapi rasa yang kita simpan dalam diri. Ini jejak warisan Ipoh, kisah yang takkan habis selagi kita terus menghargainya.